Okey, kita sudah pun selesai mendengar pengumuman istimewa daripada pelakon terkenal Shahnaz Ahmad, di mana beliau akan melangsungkan pernikahan beliau bersama dengan orang di sebelah saya ini, Nur Nabila. Siapa yang tak kenal dengan Nur Nabila, kena tengok IG Shahnaz Ahmad lah. Ataupun beliau ada merupakan kakak kepada Nilofa. So kita nak tanya sendiri daripada Shahnaz Ahmad lah, kenapa Nur Nabila? Kenapa saya memilih Nur Nabila? Pokok pun jatuh. Saya memilih Nur Nabila sebab saya yakin dengan pemilihan saya dan juga saya tahu ada karakter sebagai seorang isteri dan juga mak kepada anak-anak yang bakal dilahirkan. Orang kata anak-anak saya itu dapat dibesarkan dengan elok sebab saya melihat contoh daripada kedua-dua ibu bapa dia. Didikan yang diberikan pada dia membesar sebagai seorang yang berdisiplin tinggi dan beretika tinggi. Wow. Nur Nabila, kita sedia maklum bahawa Shahnaz Ahmad ada sejarah cinta terlukanya sebelum ini. Tidak takutkah dengan yalah, Jaga bunga ni boleh kena empuk lagi. Nabila, macam mana? Sejarah. Saya seorang yang tak ambil hal apa yang telah berlaku ataupun cakap-cakap orang. Yang penting saya tahu apa yang ada depan mata saya dan siapa bakal suami saya. Di manakah specialnya Shahnaz Ahmad? Hidungnya ke? Okey, sifat-sifat yang Nabila suka. Lima. Kasih 5 lah. Handsome 1, 2. Shahnaz dia tegas. 2, 3. Apa orang kata manly, yes, of course. Masculine. Rajin. 4 rajin. 5. Lepas tu dia apa orang kata sensitif. Bukan sensitif, sentak macam Sentak mak. bukan macam okey, apa macam saya katakanlah saya nak keluar kereta. Dia dah siap dah. Buka pintu ke macam tu lah. Tapi bukan nak buka pintu. Saya tak boleh nak fikir example lain. Orang kata kita dahulukan dia lah dulu sebelum kita. Nampak? Dia tak nak bagi saya susah lah. Shahnaz pula specialnya Nur Nabila. Okey. Pertama sekali dia berkarisma tinggi. Berkarisma. Nombor 2 dia rajin kerja. And then dia pandai masak. Nabila cakap ni. Confirm. Sebab saya sangat suka dia masak. Nombor 4 dia pandai ambil hati lah. 5. Nombor 5 jangan tak tahu dia sangat lawak sebenarnya. Okey Shahnaz, kita sedia maklum netizen dekat luar sana pandai yang bercakap bombang pasal korang sebab korang hubungan korang open. Ada dekat IG dan semua korang bertanggung dan semua. Sejauh mana korang mengambil pot tentang perkara ini? Korang ambil pot ke balas ataupun korang buat je? Macam inilah, kalau dekat Pulau Pinang kita ada satu pot. Di Kelang kita ada satu lagi pot. So kalau saya nak ambil pot, di Kuala Lumpur tak ada pot. So bagi saya, apa nak jadi, apa yang telah kami buatkan, itu adalah perjalanan hidup kami. Kalau menjolok mata siapa, saya rasa minta maaf lah. Tapi tak apa lah, kita memang tak ambil pot lah. Macam saya cakap, sekarang ni kita nak menuju ke halal, mesti juga ada orang akan cakap macam-macam. Sebab kita tak boleh tutup mulut orang nak cakap apa benda pada kita, nak sakitkan hati kita, nak sakitkan hati family kita. Bagi saya, itu hak masing-masing nak cakap. Selagi kita boleh terima, pahala free, Alhamdulillah. Tapi macam saya cakap, Kuala Lumpur tak ada pot. Nabila pula, ada tak you baca komen-komen negatif tentang peminat hubungan korang lah? Macam mana? Ada banyak. Ambil pot tak? Korang balas? Tak lah. Tak balas. Pot lah. Pasal kita pun tahu yang mengarut kat Instagram tu budak-budak. Banyak budak-budak lah beri. Too much lah sekarang ni, rasa betul Instagram kena ada tak umur lah. Dia kena register pakai IC lah kan. Macam mana ke kan. Kalau tak, sebab sekarang ni pemantauan tak ada lah. Dia orang main cakap apa semua. Tapi kita nak balas balik, kita nak lawan dengan budak-budak umur macam ni kita ke? pun banyak kerja. Macam tak logik lah nak lawan dengan umur budak macam ni kan. Kalau adik kita ke, tapakkan aja kan. Tapi kalau yang tak ada kena-mengena tu macam tak kau lah, bukan nak aku adik-adik aku kan. So macam lah. Okey, tadi kita telah pun selesai FB Live bersama dengan pengumuman tadi. Dan ada yang bertanyakan tentang tetamu-tetamu yang akan dijemput lah. Ada yang cakap kena
kena ajak Lok Fatah lah. Korang kenal lah Lok Fatah siapa? Lofa saya kenal. So nak ajak Fatah Amin sekali. Itu- Macam mana perancangan korang lah? Tak, Dia orang suruh ni, dia orang suruh tanya. Sebenarnya Budi yang nak tahu Tak, ni. Dia orang suruh tanya, bukan. Sebab betul. saya nampak Budi punya obses dengan Fatah ni. Sudah. sebenarnya. Dia Ada. untuk rakan artis, kawan-kawan Shahnaz, of course kita jemput. Untuk adik saya, siapa yang nak jemput, kita bagi table Betul. kat dia, dia terpulang kat dia siapa Pulang yang kat nak dia. Ada yang suggest suruh Fatah Amin nyanyi lagu Wanita Terakhir. Oh, tu detail sangat lah. Nanti Saya kita rasa plan lah. saya kena cakap dengan manager dia ni. Budi manager dia. Okey lah ucapan korang berdua untuk peminat-peminat Shahnaz. Okey, untuk peminat saya dan juga peminat Nabila sekarang ni banyak. Ramai. So saya cakap terima kasih di atas doa-doa dan juga harapan yang telah semua doakan untuk kami ni cepat-cepat kahwin. Jangan buat dosa pegang sana sini tu. Alhamdulillah doa tu dimakbulkan dan kami akan menikah pada 31 hari bulan Mac. Nabila. Terima kasih kepada semua yang mendoakan dan harapan saya untuk semua perancangan kita berjalan lancar dan lepas kahwin pun kita nak semua berjalan lancar. Ya, betul. Okey, hashtag dia doakan yang baik-baik untuk kedua pasangan. Tak kan, hashtag kahwin halal. Macam tu ada Duduk tu penambahan. Okey, kepada anda jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Budi.com. Mungkin kita akan buat FB live di majlis Sama dengan Fatah Amin. Sudah. Okey, nanti kami FB live seterusnya lah di Budi.com. Okey, Terima kasih bye. kerana sudi menonton.